Lagu-lagu macam lagu joget, orkes combo, lagu-lagu asli, ghazal dan dendang sayang ini tidak pernah dipertandingkan atau dipertunjukkan. Kalau lagu-lagu ini tidak diberi galakan, maka niscaya lagi 10-20 tahun akan datang, lagu ini akan dilupa terus. Dan muzik-muzik dari barat, mereka akan mewakili muzik. Kalau kita tidak semaikan muzik-muzik tradisional asli ini ke dalam dada anak-anak kita, anak muda kita, niscaya di satu hari muzik lain akan mengambil tempat. Kerana di dalam dada mereka itu kosong, tidak ada apa-apa. Semua juga macam kita mengajar anak kita pergi belajar agama. Walau bagaimanapun dia pergi berapa tinggi pun, dia jarang hendak menukar agama. Kerana agama yang telah diajar oleh bapaknya telah tersimpan dalam dada dia. Itu juga muzik. Supaya muzik lain tak boleh mempengaruhi jiwa. Pada hari ini dalam tahun 1973, seniman agung P. Ramlee atau nama sebenarnya Teuku Zakaria bin Teuku Nyak Putih berusia 45 tahun telah meninggal dunia secara mengejut. Allahyarham menghembuskan nafasnya yang akhir di sisi istrinya Salmah Ismail atau Saloma di Hospital Besar Kuala Lumpur kira-kira jam 5:30 pagi. Ramlee dan